Assalamualaikum dan salam sejahtera warga penonton Sembang UiM. Bersama saya Cik Nurul Faraain binti Anwar, hos anda untuk episod khas hari ini. Kalau anda lepasan STPM, STAM atau diploma yang tengah scroll media sosial sambil fikir, aku nak sambung ijazah dalam bidang apa anda duduk diam-diam dan dengar episod ini sampai habis. Hari ini kita bawakan khas seorang tetamu yang cukup istimewa, Ketua Program Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Kefatwaan, Ustazah Ros Amira binti Muhammad Roslan. Assalamualaikum Ustazah. Terima kasih Cik Ain. Waalaikumsalam. Terima kasih sebab sudi jemput saya ke studio hari ini. Tak sabar rasanya, rindu pun ada nak bersembang santai dengan bakal mahasiswa kita. Sama-sama Ustazah. Okey Ustazah, terus terang saya cakap, bila sebut je nama program pengurusan kefatwaan dalam kepala orang ramai termasuk kepala saya, mesti terbayang-bayang pakcik serban besar duduk dalam dewan mesyuarat, baca kitab-kitab tebal. Lepas tu keluar hukum. Mitos ke atau realiti ni Ustazah? Tak dinafikan lah. Okey, itu soalan yang biasa saya dapat, biasa dengar. Bila kata tentang fatwa je untuk orang-orang lama. Okey, kalau ikutkan asasnya ya, kita memang merujuk kitab-kitab turas, merujuk sumber primary. Tapi kalau nak kata gambaran fatwa itu untuk orang lama ataupun pasif, bidang ni pasif, bidang fatwa ni tak perlu semua. Okey, yang itu mitos. Yang itu mitos sama sekali. Sebab apa? Bidang pengurusan kefatwaan moden ini adalah antara gabungan ilmu syarak, tadbir urus perundangan, sains teknologi dan penyelidikan sosial. Jadi kita bukan sekadar ajar pelajar untuk baca kitab saja. Kita juga membantu pelajar untuk mendepani cara-cara yang orang kata lebih berhikmah dalam menguruskan isu-isu contemporary. Wah, bunyinya macam high-tech dan sangat relevan. Jadi Ustazah, untuk ijazah sarjana muda kefatwaan ini, apa sebenarnya pelajar-pelajar sepanjang 3 tahun pengajian? Okey, kalau ikutkan pertama sekali ya, daripada struktur kurikulum kita, sememangnya berasaskan kerangka OBE ataupun outcome based education yang mana sangat komprehensif, di mana bagi program ini pelajar akan diajar dengan 3 tiang ataupun tunjang utama. Pertama, teras ilmu syariah, usul fiqh dan kefatwaan. Di dalam perkara yang pertama ini, para pelajar akan diajar usul fiqh, kaedah istinbat hukum, fiqh, apa orang kata subjek-subjek fiqh, sama ada fiqh ibadah, fiqh munakahat, fiqh muamalat, fiqh jinayat, even fiqh contemporary, dan termasuklah kajian teks fatwa daripada mazhab utama, khususnya mazhab Syafi'i. Dan yang kedua, okey, para pelajar juga akan diajarkan mengenai sistem dan pentadbiran undang-undang Islam. Untuk sistem dan pentadbiran undang-undang Islam ini, okey, para pelajar akan diajarkan bagaimana nak memahami institusi kefatwaan itu ataupun Jabatan Mufti di Malaysia ini beroperasi. Jadi macam mana fatwa dikeluarkan, digazetkan, dan sekiranya ada persilangan antara undang-undang sivil dan syariah, bagaimana kita nak uruskan. Jadi semua tu akan diajarkan kepada para pelajar insya-Allah. Yang ketiga, para pelajar juga akan diajarkan tentang metodologi penyelidikan kontemporari dan isu semasa, di mana para pelajar akan dibimbing untuk membuat kajian lapangan mengenai isu-isu baru. Dia bukan sekadar isu-isu yang outdated, tapi kita juga melihat kepada isu-isu contemporary seperti mana bioteknologi, perubatan, kewangan digital dan termasuklah isu sosial. Maksudnya pelajar takkan rasa bosan sebab bukan duduk menghafal je kan Ustazah? InsyaAllah tidak bosan sama sekali. Okey, sebab apa? Para pelajar kita juga akan diajarkan dengan cara simulasi meja bulat fatwa, yang mana para pelajar akan dipanggil untuk membentangkan isu-isu semasa. Contoh sekarang kan zaman penggunaan AI. Jadi bagaimana kalau kita nak melihat sesuatu hukum itu merujuk kepada AI saja, tu satu. Yang kedua, baru-baru ni musim bola kan, Piala Dunia.
bola-bola lah. Tapi disebabkan bola itu ada yang sampai menceraikan isterinya. Jadi itu isu-isu contemporary. Jadi itu antara isu yang kita juga akan bawakan dalam simulasi meja bulat fatwa, supaya para pelajar boleh membahaskan sesama mereka mengenai isu-isu tersebut berasaskan kaedah usul fiqh. Dan kita akan minta dihasilkan kertas kerja fatwa tersebut lah, kajian fatwa kita panggil. Jadi ini antara orang kata persediaan untuk mereka hadapi dunia industri sebenar. Menarik, betul. Bukan minda saya, tapi Kak Ustazah, mesti ramai lepasan STAM, STPM dekat luar sana tertanya, aku layak ke nak bukan program ni? Apa syarat kemasukan program? Jangan kata begitu. Pintu kami sentiasa terbuka untuk semua. Okey, memandangkan ini adalah program di peringkat ijazah sarjana muda. Jadi kita mengalu-alukan sama ada pelajar daripada lepasan STAM, STPM maupun diploma. Bagi pelajar lepasan STAM, sekurang-kurangnya mereka beroleh pangkat jayid. Bagi peringkat lepasan STPM, sekurang-kurangnya mereka memperoleh PNGK 2.0, okey, dengan grade C dalam bahasa Arab ataupun pendidikan Islam. Bagi lepasan diploma, okey, sama ada diploma pengajian Islam, kita alu-alukan diploma syariah ataupun bidang yang berkaitan daripada institusi yang diiktiraf, kita perlukan sekurang-kurangnya PNGK minimum 2.5. Dengar tu adik-adik, STAM dan STPM syaratnya sangat praktikal dan memberi ruang untuk korang kembangkan potensi. Okey Ustazah, ini soalan killer yang selalu mak ayah tanyakan dekat anak-anak bila nak pilih ijazah nanti. Dah habis belajar nanti, ada kerja ke? Boleh Ustazah terangkan prospek kerjaya graduan pengurusan kefatwaan ini? Inilah bahagian yang paling semangat saya nak kongsi. Baru-baru ni Cik Ain okey, saya ada scroll thread, kemudian saya ada tengok ada ibu bapa meluap perasaan, rasa kesal di thread, menyesal suruh anak ambil bahagian agama ni, bidang agama ni, susah dapat kerja. Pertama kita kena yakin rezeki itu daripada siapa Cik Ain? Daripada Allah, betul. Yang keduanya kita kena tahu bidang kefatwaan inilah khususnya, okey, program kefatwaan ini, okey, sektor pekerjaan itu, laluan kerjaya itu luas, sama ada di peringkat kerajaan maupun swasta. Kalau di sektor awam ataupun sektor kerajaan, graduan boleh berkhidmat sebagai pegawai penyelidik fatwa di Jabatan Mufti Negeri contohnya, ataupun pegawai hal ehwal Islam di JAKIM ataupun Jabatan Agama Islam Negeri contohnya, ataupun pegawai suluh di Mahkamah Syariah, maupun pegawai penguat kuasa syariah. Itu kalau di peringkat kerajaan lah ataupun awam. Kalau yang seterusnya di peringkat swasta, kita boleh masuk kepada sektor perbankan dan kewangan Islam juga. Bukan kata kalau ambil fatwa tak boleh pergi ke perbankan. Boleh. Okay, sebab apa? Banyak bank dan institusi kewangan memerlukan pegawai eksekutif syariah hari ini. Sebab dia perlukan penasihat untuk produk-produk yang mereka hasilkan hari ini. Selain tu, okey, hari ini tak dinafikan keperluan di sektor halal. Jadi industri halal pun pelajar kita boleh, graduan kita boleh ke sana lah, menjadi pegawai eksekutif halal di syarikat korporat, farmaseutical dan juga logistik halal. Okey, dan bagi sektor akademik juga dan penyelidikan, para graduan boleh menjadi penolong penyelidik, perunding syariah di mana-mana syarikat konsultan, insya-Allah. Jadi boleh kata program ini, okey, program ini, bidang ini, peluang kerjayanya amat luas dan sangat fleksibel. Kalau saya nak kongsi sikit dengan Cik Ain boleh? Okey. Ini nak katakan kebolehpasaran pelajar kita lah, para graduan kita sebelum ni, graduan untuk program kefatwaan, alhamdulillah sudah diterima bekerja sebagai penerbit digital content di Radio IKIM. Dekat situ namanya bukti yang dah ada. Yang mana program ini laku di pasaran industri, insya-Allah. Betul. Bukan je boleh kerja dekat Jabatan Mufti, malah boleh masuk ke sektor corporate dan kewangan. Memang berbaloi. Ustazah, kenapa calon pelajar patut pilih program ijazah pengurusan kefatwaan di universiti kita berbanding universiti lain, Ustazah?
Okey, kita ada keunikan kita sendiri. Pertama sekali Cik Ain, suka saya nak war-warkan. Kita di UIM ini adalah IPTS pertama yang menganjurkan program pengurusan kepatuan. IPTS pertama. Bukti kebolehpasaran pun dah ada. Apa nak ditunggu? Betul. Marilah bersama kami. Okey, jadi itu yang pertama. Yang kedua, pensyarah kita, tenaga pengajar kita, mereka yang berkelayakan dan berpengalaman, insya-Allah. Ketiga, dari sudut jaringan industri. Dari konteks jaringan industri Cik Ain ya, kita ada program latihan industri di Jabatan Mufti seluruh Malaysia. Kita pun ada hubungan baik dengan mereka. Selain itu, para pelajar juga boleh menjalani latihan industri di Mahkamah Syariah. Jadi dekat sini, para pelajar itu dapat merasai peluang sendiri untuk merasai suasana kerja sebenar sebelum convocation lagi. Okey, yang keempat, dari sudut pembangunan sasiah. Nama pun program pengurusan kefatwaan. Kita ni bukan setakat nak melatih para pelajar kita daripada sudut minda kognitif sahaja. Tapi kita juga nak melatih para pelajar itu dan menekankan dari sudut adab dan etika. Nak menimba ilmu itu penting, perlu. Tapi adab itu lebih utama. Jadi kita menekankan tentang adab dan etika. Sebab apa? Suatu hari nanti mana tahu graduan kita ini menjadi pakar fatwa. Jadi mereka perlu ada integriti, sifat empati dan juga berhikmah bila berdepan dengan masyarakat. Itu yang kita nak, insya-Allah. Penerangan yang cukup padat, jelas dan membakar semangat. Tak terasa dah nak dekat 10 minit kita bersembang Ustazah. Sebelum kita akhiri episod kali ini, apa pesanan terakhir Ustazah untuk adik-adik di luar sana? Okey, khusus buat adik-adik lepasan STPM, STAM dan diploma ya. Ilmu syariah dan kefatwaan ni adalah kompas dalam masyarakat. Jangan pernah rasa ilmu agama itu terhad atau ketinggalan zaman. Saya tak setuju dengan yang itu. Sebab dunia hari ini dahagakan kepimpinan yang berilmu, yang mampu memberikan penyelesaian berhikmah. Jadi apa tunggu lagi? Adik-adik, sertailah kami dalam program ijazah sarjana muda pengurusan kefatwaan di UIM. Jadilah peneraju hukum dan pemikir ummah masa depan. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah atas masa dan perkongsian yang sangat bermakna. Sama-sama Cik Ain. Semoga kita berjumpa nanti ya adik-adik, insya-Allah bakal mahasiswa di dalam Dewan Kuliah nanti, insya-Allah. Okey, baiklah. Untuk maklumat lanjut mengenai permohonan dan syarat kemasukan, anda boleh terus layari laman web rasmi UIM, www.uim.edu.my ataupun ikuti media sosial UIM. Sampai di sini sahaja episod Sembang UIM. Saya Cik Nurul Farain binti Anwar, mohon untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Ain.